Mana kedai yang best? Aduh, tak tahu nak makan apa ni. Abang panggil ke? Abang jual apa kat sini? Itu akak tahu kan? Apa ni? Saya jual loaded nachos. Loaded nachos. Apa beza 12 dengan 15 ni? Duit. Hah? Duit. Duit? Memanglah duit. Yelah, apa beza dia? Beza dia. Cakap lah. Lain kali cakap tu je. Cakap. Beza dia, akak tambah RM3 yang dapat RM12 ni. Akak tambah RM3, akak dapat double loaded. Double loaded? Double loaded tu maksudnya daging atau ayam yang akak pilih tu 2 kali ganda. Lagi banyak lagi puas lah kita makan. Sampai terbaik-baik ni. Kalau nak mix boleh ke macam daging dengan ayam tu? Boleh. Tapi untuk RM15 sajalah. RM12 tak boleh akak. Tak dapat lah 12. Tak dapat. Cerita tak dapat lah. Apa pakai daging apa? Pakai daging apa? Daging lah. Yelah, daging apa? Daging lah. Daging saya. Daging awak? Okey. Okey bang, so abang kalau saya beli ni lemau tak? Tak lemau, jangan risau kak. Kita asingkan. Asingkan? Asingkan macam mana? Ini kita asingkan. Yang ini kita letak nachos. Okey. Yang ini pula kita letak daging atau ayam. Dan sos-sos sayur-sayuran. Boleh asing lah. Asing lah supaya tak lemau kak. Itulah nanti akak makan muka. Betul, saya takut lemau lah kan? Betul. Lagi abang jual apa? Jual apa? Pilih je mana nak. Deng. Apa benda ni? Ini cheesecake. Kek kerekik kek. Mengelirkan je semua. Satu berapa? Satu berapa? Satu berapa? RM15. 15 je? Murah. Kak, tempat lain kak. 20, 25, 30 kak. Ini 15 je, besar gigi kak. Berbaloi. Sedap. Sedap. Akak nak rasa sekarang ke saya ambil sudu? Boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Tak apa. Aja je. Tak apa bang. Nanti saya beli. Okay. Abang jaga orang lain. Kak, bye. Akak duduk sini kak. Bye. Akak sini. Bye.